Saya tak simpan duit raya anak dalam bank. Saya tukar jadi emas. Sebelum tu save dulu video ni untuk rujukan anda. Saya mula buat keputusan ini sejak 5 tahun yang lepas. Tahun 2020 setiap kali anak dapat duit raya, saya tukar sedikit demi sedikit kepada emas. Dan setiap bulan saya konsisten simpan untuk emas untuk pendidikan anak. Masa tu harga emas sekitar 240 segram saja. Tak sangka selepas beberapa tahun konsisten simpan dari 2020 sampai 2025, dah 5 tahun ni, simpanan anak saya dah jadi 50 gram emas. Alhamdulillah hari ini sekitar 700 gram tahun 2026 ini. 50 gram emas tu sekarang bernilai dah lebih 35,000. Pasti cukup untuk tampung yuran pendidikan anak nanti bila sambung belajar. Duit raya anak yang kecil setiap tahun boleh jadi simpanan besar untuk masa depan anak. Kalau tuan-puan nak tahu cara simpan emas untuk anak, tengok video 5 langkah untuk simpanan emas. Saya akan bantu bimbing tuan-puan sebaiknya. Jemput follow untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.